Puntung rokok yang dibuang merata-rata mungkin kelihatan remeh, namun kesannya boleh kembali kepada manusia melalui rantaian makanan. Menurut aktivis alam sekitar Amle Ayan, penapis rokok yang mengandungi bahan semi-sintetik berasaskan plastik serta pelbagai bahan toksian lain mengambil masa yang lama untuk terurai sebelum mencemarkan sumber air dan alam sekitar. Amle berkata, puntung rokok yang terurai boleh menghasilkan mikroplastik yang memasuki rantaian makanan. Ia mengandungi banyak bahan-bahan kimia daripada rokok, daripada asap rokok tersebut. Di antaranya tar, nikotin, kadmium, plumbum ataupun lead dan juga arsenik. Kesemua kadmium, plumbum, arsenik ini adalah bahan-bahan logam berat, heavy metal, yang boleh bukan setakat membahayakan kesihatan penghisap rokok itu, tetapi apabila kita buang puntung rokok itu, maka ia akan memberi risiko kepada alam sekitar apabila hujan turun. Contohnya, apabila hujan turun, maka ia akan bawa ke semua bahan-bahan tadi masuk ke dalam parit, contohnya daripada parit masuk longkang, daripada longkang masuk sungai dan dia akan mencemarkan hidupan dalam sungai. Dan kita makan hidupan dalam sungai, ikan, kerang, lokan, udang dan sebagainya. Dan sebab itu telah ada contoh-contoh hidupan dalam air yang dicemari oleh bahan-bahan ini, bahan-bahan logam berat ini. Selain daripada itu, oleh kerana puntung rokok itu merupakan semi-sintetik plastik semi-sintetik, maka ia akan menghasilkan apa yang kita panggil mikroplastik. Bahkan saliran juga boleh tersumbat sekaligus mencetuskan banjir kilat dan kebakaran. Apabila hujan turun, dia akan bawa bahan-bahan pencemar daripada puntung rokok itu masuk ke dalam sumber air kita, dalam sungai, dalam air bawah tanah contohnya. Dan puntung rokok itu sendiri pun dia akan menjadi penyebab contohnya kepada masalah banjir. Apa dalam tu? Beg plastik, puntung rokok dan sebagainya. Untuk itu katanya, kempen kesedaran perlu diperkasakan menerusi media sosial, sekolah dan media. Penguatkuasaan RM2,000 itu sangat wajar kerana ia menyebabkan banyak masalah kepada orang ramai. Tetapi saya harap ia dapat disertai ataupun dilengkapi dengan program ataupun kempen pendidikan bagi orang sedar, bagi orang faham. Bukan setakat dia tak nak buang puntung kerana denda, tapi kerana dia sedar kepentingan. Orang ramai termasuk perokok turut menyokong tindakan tegas terhadap individu yang membuang puntung rokok merata-rata. Ia termasuk penguatkuasaan denda dan khidmat masyarakat. Biasanya saya hisap kat rumah, banyak rumah. Kalau macam kedai makan ni banyak mengganggu orang. Kita jaga kebersihan lah. Sebab kalau kita buat rata-rata ni bukannya kita je yang hidup kat sini. Banyak binatang, takkan dia makan ke dia mati lah macam tu. Bagi saya setuju sebab saya ada anak 5 tahun, 4 tahun. Semua bila orang yang tak ada common sense yang isap rokok walaupun nampak ada budak kat sekeliling pun, tapi not all of them lah kan. Saya merokok. Saya rasa bagus jugalah bagi mengekalkan kebersihan, lestari. Sebelum ni saya tak ada fikir lah. Lepas kalau dah ada kena denda ni, maybe saya fikir kot. Saya kena buang tempat yang sepatutnya. Zaman muda saya merokok, tapi dah berhenti lebih kurang dalam 40 tahun. Faktor berhenti merokok kerana pada masa itu isteri saya mengandung, dia tak boleh hidu asap rokok. Itu bagus. Bagi saya itu adalah satu cadangan ataupun usaha-usaha kerajaan negeri ataupun pihak-pihak yang berkenaan dalam usaha mengengkang perokok-perokok tegar ni untuk mengelakkan daripada membuang puntung-puntung rokok dan menghisap rokok di kawasan-kawasan yang telah digezetkan ataupun yang telah di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok. Pihak-pihak berkuasa, penguatkuasa hendaklah menguatkuasakan benda tu lebih tegas. Jangan kita adakan akta ataupun undang-undang berkenaan tapi pelaksanaan tidak dikuatkuasakan. Itu menyebabkan orang-orang yang merokok ni ataupun perokok-perokok ni dengan sewenang-wenangnya membuang puntung-puntung rokok di mana-mana dia sesuka hati dia. Memang saya setuju kalau rata-rata macam sampah pun saya tak suka. Betul sungguh.
Memang saya tak suka lah apalagi urut lepas tu letak kat mana-mana tu saya tak suka. Memang kita kalau boleh dikuatkan puasa itu. Serta merta macam itulah. Individu yang membuang puntung rokok atau sampah di kawasan awam boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 mengikut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Selain denda, pesalah juga boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dengan pelaksanaannya dipergiatkan sejak awal tahun ini bagi meningkatkan kesedaran dan pematuhan terhadap kebersihan awam. Ikuti laporan kedua yang mengupas tentang kesan buruk puntung rokok kepada alam sekitar.